yang terjadi di sebuah hotel yang agak menyeramkan di PD. Pak Dixon. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kalian. Kisah yang aku nak kongsikan hari ini adalah tentang pengalaman aku yang terjadi di sebuah hotel yang agak menyeramkan di PD. Pak Dixon. Ketika aku dalam family menghadiri family day tempat kerja ayah aku, kami tiba-tiba di PD agak awal, iaitu jam 11 pagi. Oleh kerana rakan pejabat ayah aku yang lain belum sampai, so kita orang tak boleh ambil kunci bilik lagi. So kita orang buat keputusan untuk bersiar-siar sekitar PD. Ketika tibanya di hotel sekitar jam 1 petang. Hotel ini taklah nampak seram sangat. Tapi ada yang peliknya adalah tak ramai pengunjung di hotel itu. Padahal ketika itu waktu cuti sekolah. Memandangkan waktu itu aku masih kecil. So aku fikirlah sebab company ayah aku dah booking hotel itu. So memanglah tak ada orang boleh datang. Petang itu kita orang enjoy dengan aktiviti family day yang dianjurkan. Kejadian ini berlaku ketika dinner. Seperti biasa, kalau ada majlis dinner company, pasti akan ada event-event yang diadakan. Antaranya ketibaan pengarah cawangan, ucapan dan acara-acara lain. Kisah seram aku bermula ketika ada acara tarian di pentas diiringi dengan muzik gelendang tradisional. Aku memang perasan ada yang tak ada kena-mengena dengan penari tersebut. Sebab ada tujuh perempuan sedang menari. Semua penari itu muda. Tetapi penari tua dengan reak wajah yang menyeramkan. Tapi aku buat tak tegur lah. Sebab aku tengah syok makan. Bila makan, lupa diri. Sehinggalah ada anak remaja sebelah family aku tegur dia. Tanya, kenapa ibu tua dia? Ibu dia? Ibu hebatlah. Nenek itu menari. Waktu tu aku tahu bukan aku seorang je yang nampak. So aku jadi lega sebab aku tahu bukan aku seorang je yang nampak. Tapi ia bertukar jadi seram selepas aku dengar mak dia cakap, mana ada nenek sayang oi. Semua kakak je kat situ. Selepas itu aku dengar macam tu, aku mula rasa seram. Aku dapat lihat di pentas pengacara majlis. Perempuan turun menari di atas pentas. Manakala si pengacara lelaki pula cuba menarik perempuan tadi turun dari pentas. Tetapi perempuan itu tidak mahu berganjak. Apabila perempuan tadi sudah berjaya dibawa turun dari pentas, dengan tarian itu pun terpaksa dihentikan. Nenek tua tadi tidak lagi kelihatan. Selepas itu, kita orang ingat gimik je semua ini. Tetapi perempuan tadi jatuh pingsan dan terguling-guling. Apabila di tempat kejatuhan dia terus menjerit seperti terkena histeria. Ahli keluarga lain dan diarahkan untuk masuk ke dalam bilik masing-masing. Jadinya, aku tidak dapat lihatlah apa yang berlaku. Tetapi aku dapat dengar ketika berada di luar hal itu, suara perempuan itu menjerit-jerit keesokan harinya. Kita orang kena pulang dari atas arah pengarah cawangan. Sepatutnya kita berada di situ 2-3 hari. Sebab waktu itu aku masih kecil, jadi so aku tak tahulah apa yang berlaku. Sehinggalah aku mengangkat dewasa, aku pergi ke PD bersama rakan-rakan aku. Dan aku kelihatan hotel yang pernah aku pergi masih beroperasi. Tapi hotel itu masih tidak ramai pengunjung. Memang dapat lihat suasana hotel itu agak menyeramkan. Dan aku google hotel berhantu di PD. Apa yang aku jumpa adalah hotel tersebut berada di dalam list hotel yang berhantu di PD. Sekian saja kisah aku hari ini. InsyaAllah esok akan aku kongsikan kisah lain. Korang boleh komen kalau ada yang berminat dengan kisah-kisah aku. Jika korang ingin aku kongsikan kisah seram,
korang di dalam blog aku. Okey. Assalamualaikum.